Satu rakaman video yang tular di media sosial memaparkan insiden tegang dipercayai berlaku berhampiran Lihua Plaza, Bintulu pada malam Khamis. Menerusi rakaman yang dikongsi oleh orang awam, beberapa lelaki dilihat menghampiri sebuah kereta berwarna hitam jenis Pro 2 yang berada di lokasi kejadian. Individu terbabit dilaporkan tidak memakai baju ketika menghampiri kenderaan tersebut. Dalam video berkenaan, beberapa daripada mereka dilihat memegang objek yang menyerupai senjata. Mereka kemudian dipercayai bertindak menyerang individu yang berada di dalam kereta berkenaan sebelum mangsa dilihat ditarik keluar dari kenderaan. Insiden tersebut menyebabkan suasana di kawasan berkenaan menjadi kecoh dan menarik perhatian orang ramai yang berada berhampiran lokasi kejadian. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih belum dapat dipastikan. Setakat ini, tiada maklumat rasmi mengenai identiti mangsa atau individu yang terlibat.